Bila last awak bersama dengan pasangan awak, adakah dia mudah untuk kerah? Ataupun dia kerah tapi awak tak nak perform? Jadi, kalau benda ni kait dengan awak, tengok video ni sampai habis. Hari ni saya nak cerita pasal Mr. P kita ni, dia ada tahap-tahap dia. Tahap ni diukur melalui panggil tahap skala ereksi. Dia bermula pada nombor 1 sampai nombor 4. Tahap nombor 1 lagu mana? Dia macam tofu. Tofu ni dia kembang saja. Tak kerah langsung. Ni tahap ni sangat-sangat bahaya. Tak hidup ni, bagi tak hidup ni. Tahap nombor 2 pula, ialah pisang. Pisang yang dikoyak kulit. Okey, kalau kita tengok pisang ni, dia kerah, tapi bila sampai pintu tak boleh masuk. Sebab apa? Sebab dia lembek juga. Tahap hak nombor 3, pisang ni dia ada kulit, ada kulit, nampak macam kerah, tapi bila masuk duduk dalam, dia akan jadi lembek semula. Nampak macam kerah, tapi sebenarnya tidak. Tahap nombor 4 ialah macam ni. Timun batal. Ni macam tahap macam saya lah. Tahap ni kerah padu. Boleh masuk sampai ke sudah. Tahap nombor 4 which is memang kita akan suggest untuk buat. Jadi siapa? Tahap nombor 4. Kalau si awak di tahap 1 nak jadi tahap 4 semula, boleh mari ke SS Klinik, jumpa saya Dr. J, tekan link bawah kita buat kira.